Assalamualaikum. Hari ni aku nak pasang paih dari Thailand. Ni dia. Dah buka tadi. Mak guard belakang. Alright. Mak guard belakang ni. Mak guard yang original. So kita pasang mak guard. Alright. Sekejap lagi aku tunjukkan macam mana cara pemasangan dia. Nampak macam senang, tapi nampak macam nak kena tebuk-tebuk ni. Seksa ni, nak tebuk-tebuk ni. Kau tengok senang rupa dia. Okay, rupa barang dia. Kualiti cantik, ABS. Nak beli yang carbon fiber mahal. So, ABS je. Okay. Pasangan dia. Seksa juga So nantilah. Bagi ngam. Bila skru dah panas. Alah, kereta lalu pula. Okey, bila kereta dah panas, aku terus cucuk dekat lubang ni. Ini pun budak-budak dalam grup yang bagi tahu macam mana nak buat. Satu lagi. Right. Okey. Jom kita try pasang. Sampai buka air filter lah. Seksa pasang benda ni dah. Alright, masuk ke celah ni. Alright, yang ni masuk ke dalam. Okey, macam ni. Mana skru dia? Abaikan kaki aku tu. Okey, satu lagi skru. Seksa bye.
Agak-agak berbaloi. Okay, kita ikat yang belakang dulu. Okay, nasib baik lengki je. Seksa siul. Tapi bila pasang ni nampak macam kemas je. Pasal dia betul-betul tight kan. Ketat betul-betul. Okay. Daripada pukul 5.30 sampai nak maghrib ni aku kerja kan. Okay. Ini satu lagi. Ini pun seksa ni. Pintar-pintar jari aku weh. Sorry weh. Gambar gelap sikit kot. Bayangkan daripada 5.30 petang. Ini nak masuk maghrib lah. Pukul 7 lebih lah. Untuk pasang. Untuk membakar. Okay, kita kasih ketat. Kasih kemas. Camcun. Ini kalau kedai ambil upah pasang RM20 ke RM30 koridor weh. Seksa mahal. Okey, alhamdulillah siap. Jom kemas. Cun. Right. Ngam, siap. Takut korang tak nampak ya macam mana rupa dia. Ni dia. Okey. Cun kemas Alright. Pasang balik filter. Nasib baik. Filter semua berjadah ni senang. Gila lah. Okey, settle. Okey, nampak rupa dia. Kemas baik. Ketat. Nak lagi cantik nanti kang. Aku nak bubuh double side tape ni. Lagi kemaskan lagi. Right. Okay. Alright gang. Thank you menonton. Nanti aku akan detailkan lagi dalam aku punya video. Macam mana proses pemasangan ni. Dengan kalau berminat dengan barang ni, nanti aku letak link dekat description. Alright. Thank you guys penonton. Jangan lupa like, subscribe channel aku, okay? Assalamualaikum. Korang tanya macam mana aku bakar. Ni aku bakar pakai skru ni. Pegang dengan pelayar. Pakai delete birthday. Bila-bila anak aku. Bakar. Tu. Cucuk. Bila panas cucuk lubang dekat tempat yang kita dah ngam tadi. Alright. Bagi cantik sikit. Then baru kita pasang skru. Dia tak banyak, 2 skru. Tapi dekat 2 jam Dekat 2 jam 2 skru. Alright. Gambar malam sikit wait.
pasal daripada pukul 5.30 tadi apa kali aku ulang lah 5.30 sampai pukul maghrib lah aku siap. Alright, bye bye.